kena belajar, terutamanya hadis. Umpamanya dalam hadis Abu Daud, dalam Musnad Ahmad dan sebagainya, ada tersebut bahawa Nabi SAW memboncengkan seorang wanita, seorang perempuan, isteri orang, sepanjang malam dalam perjalanan nak pergi ke Tabuk itu. Nabi SAW naik berdua-duaan, berkhalwat artinya, di atas untanya dengan seorang perempuan, isteri seseorang. Bila sampai di suatu tempat, perempuan itu turun dan dia malu kepada Nabi SAW kerana dia baru berhaid. Dalam riwayat itu disebutkan dia baru datang haid. Nabi SAW pun mengarahkan dia supaya basuh, macam-macam, basuh dengan air garam dan seumpamanya, sebut macam-macam. Tetapi ini layakkah dengan Nabi SAW? Kalau kita perhatikan riwayat ini, walaupun ada di dalam kitab kita, tetap ada Ibnu Ishaq itu. Ibnu Ishaq satu-satunya perawi yang meriwayatkan cerita ini. Dan isteri seseorang tadi, siapakah seseorang itu? Abu Dzar Al-Ghifari. Macam mana Abu Dzar boleh biarkan isterinya naik berdua-duaan dengan Rasulullah SAW? Dan macam mana Rasulullah boleh naik di atas satu unta dengan isteri orang yang masih terlalu muda? Padahal pada ketika yang lain, dalam Bukhari dan Muslim dan lain-lain kitab-kitab kita disebutkan, bila Nabi SAW pada suatu malam bercakap-cakap dengan isterinya Safiyah ketika dia sedang beriktikaf, tiba-tiba lalu dua orang sahabat Ansar. Mereka lalu dengan cepat-cepat pergi dari situ. Nabi SAW terus memanggil mereka berdua, mari ke sini. Nabi SAW mengatakan bahawa ini bukan orang lain, ini adalah isteri saya, Safiyah. Sahabat dua orang itu kata, astagfirullah, kata dia, kami tidak ada terlintas apa-apa pun yang tidak baik kepada Rasulullah, tidak ada apa-apa pun. Kenapa Nabi SAW kata begitu? Nabi SAW kata, inna syaitan la yajri fi ibni Adam majrad dam. Syaitan berlari di dalam tubuh manusia seperti mana berlarinya darah. Oleh kerana kamu manusia biasa, boleh jadi terpedaya, boleh jadi digoda oleh syaitan, maka aku bagi peringatan. Itu lebih kurangnya maksud Nabi. Begitu cermat. Isteri dia, orang lalu saja dia panggil, biar jelas ini siapa. Ini dalam cerita ni sepanjang malam naik di atas unta yang sama isteri orang. Adakah patut dikatakan kepada Nabi SAW, Abu Dzar tak pergi bersama ke dalam perang tu? Abu Dzar pergi, kenapa tidak naik unta dia? Ini persoalannya. Tetapi tak ada siapa pun yang tanya. Senyap begitu. Yang seumpama ini tidak layak dengan Nabi SAW. Lepas tu Nabi SAW pakaikan kalung pula. Kalau macam tu boleh jadi asas kepada sekarang ni kan, sukan bila berjaya, ni menteri besar ke, Perdana Menteri ke, kalung. Tak kira lah lelaki ke atau perempuan, pakai kalung. Boleh kita kata ini amalan yang diamalkan hari ini adalah ada asalnya mengikut sunnah. Sebab Nabi pakaikan kepada isteri Abu Dzar. Kononnya dia seorang yang berjaya pergi perang. Apa kejayaannya? Budak yang masih kecil lagi, untuk apa bawa pergi perang? Di mana kebijaksanaan Nabi SAW? Pada masa itu kalau tawanan ini ditawan dalam perang, dia akan dijadikan hamba abdi. Apakah peranan yang boleh dimainkan oleh budak sebesar itu, baru datang haid dalam perjalanan itu? Apakah? Dan kalau dia ditangkap, tidakkah dia boleh menjadi hamba saya? Di mana kebijaksanaan Nabi SAW? Pada ketika yang lain, Ibnu Umar yang berumur 14 tahun, lelaki, Nabi SAW tak benarkan ikuti perang pasal tak cukup 15 tahun. Ada sebahagian yang lelaki itu mereka berjinjing supaya tinggi, kelihatan tinggi, supaya dibenarkan masuk ikut pergi perang. Tetapi Nabi SAW tidak benar. Itu lelaki. Ini perempuan berapa umur? Bagaimana Nabi SAW membenarkannya? Perkara-perkara yang seumpama ini sepatutnya menjadi renungan kita dan berhati-hati. Tetapi oleh kerana masyarakat kita ni dia tidak ambil berat tentang hadis, tentang perkara-perkara macam ni, maka banyaklah tersebar kekarutan. Dan bila orang nak mengajar hadis, nak mengajar sunnah yang benar,
yang malangnya, ada ramai di antaranya menentang pula. Padahalnya inilah yang akan membersihkan, inilah yang akan menyelamatkan kita daripada bahaya-bahaya yang disebarkan oleh musuh tadi. Kalau kita belajar hadis dengan betul, insya-Allah kita akan selamat. Tetapi itu pula yang dicemur. Inilah sebab masyarakat kita ni sudah biasa dengan menerima apa saja. Tetapi harapan saya pada malam ini, terutamanya kepada pelajar-pelajar perubatan. Kalau dalam perubatan kita begitu cermat pasal nyawa, berkait dengan nyawa manusia. Tapi itu berkait dengan nyawa seorang manusia. Ini akidah. Ini akidah, soal akidah. Bukan sekadar nyawa saja. Nyawa macam mana, sihat pun mesti mati juga akhirnya. Kamu pakar macam mana pun doktor, pesakit kamu tu akan mati juga. Kalau dia mati dalam sesat, sia-sia saja. Tapi kalau dia mati dalam petunjuk, dia sakit pun sepanjang hayat dia bahagia. Ini akidah. Akidah kita tak ambil berat, sehingga Nabi SAW tercemar. Jadi saya rasa pelajar-pelajar perubatan lebih terasa harapan saya, dan lebih memahami perkara ini. Sebab kita mahukan yang bersih, kita mahu persekitaran yang bersih, makan yang bersih, minum yang bersih, semuanya nak bersih. Kenapa yang bersih itu dalam soal perubatan, dalam soal kesihatan saja? Dalam hal lain pun, dalam akidah ini pun boleh jadi kita terlibat dengan najis. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najis. Allah kata najis. Di mana najisnya? Dalam Islam pun ajar kalau kita bersalam dengan dia tak perlu basuh tangan. Kalau bersentuh dengan dia tak perlu basuh. Najis apa yang dikatakan dalam ayat itu? Najis pahaman, najis akidah, najis konsep yang tak betul, yang dipegangi, itu najis. Kita tak boleh sebagai orang Islam menerima diri kita dalam keadaan itu. Dengan sebab itu, maka saya sangat suka, gembira sekali apabila program pelajar ini tidak seperti biasa dibuat. Sebab dalam masa yang ringkas ini, bayangkan dalam masa sejam, macam mana saya nak ceritakan yang banyak lagi. Tapi alhamdulillah, dengan adanya beberapa sesi yang berterusan selama seminggu, tidak seperti biasa dibuat, mudah-mudahan kita mendapat sesuatu yang terbaik. Sebagaimana untuk kehidupan dunia kita, kita mahu yang terbaik. Atina fid dunya hasanah, kita nak fil akhirati hasanah juga. Jangan dalam dunia saja baik, akhirat kita tak baik, tak ada guna. Orang Islam mesti lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang kemudian lebih baik bagi kamu daripada yang dahulu. Orang Islam mesti begitu. Tak ada orang Islam lebih buruk kemudian. Kalau lebih buruk kemudian, itu ada yang tak kena. Mesti dalam apa bidang, dalam apa perkara pun, orang Islam mesti lebih baik kemudian besok daripada hari ini. Sepatutnya itu sikap kita. Itulah sirah yang diajarkan di dalam Al-Quran. Bila tabi'in bertanya Aisyah, bagaimanakah peribadi Rasulullah, akhlak Nabi SAW, Aisyah menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Peribadi Nabi, kalau kamu nak tengok, tengok Quran lah. Dialah orang yang paling berjaya melaksanakan, mengamalkan ajaran Quran itu. Kalau walal akhiratu khairul laka minal ula, memang jelas. Kalau kita tengok dalam sirah Nabi, daripada seorang diri lebih ramai sampai seramai sekarang ini umat Islam. Tidakkah benar perjuangan Nabi SAW tu, walal akhiratu khairul laka minal ula, dalam apa bidang sekalipun? Itu sepatutnya. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu untuk kali ini. Dan sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah besok dan seterusnya akan ada lagi. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat yang sebaik-baiknya daripada program ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.